Chapsal. Eh, jap. Awak dah masuk eh? Allah. Cik Su Eh, masuk ikut tanpa masuk ke? maaf, 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 maaf. Saya ingatkan awak okey, masuk sudah. Tak ada siapa-siapa lagi nak masuk ke? Ada tu Tu Pak Imam. Manager saya Pak Imam. apa ni? Welcome back. Alamak, saya tak pakai seluar. Alamak, tengok sikit. Oh Allah. Jangan. Just mata lawa, tapi botak. Oh, dah ada. Happy. Dah nampak dah. Mana seluar Tak, aku? Mana skuter? Awet Oh mana ni. awet? Ni nampak dah. Skuter. Bengong. saya di sini. Mana kita? Ni kita Rambut berkumpul. putih. Ini Memang ke? kau Ini seorang je. kes. Salah orang. Okey ni duduk dekat hujung ni. Hujung. Oh ni ni. Ya Allah, dah tukar dah. Ya Allah. Ya Allah, InsyaAllah. seksinya. Kita dah berubah. Berubah dah. Kita dah berubah. Ya Allah, dengan rambut putihnya, ampun. You dah dapat dia. Lama tak main Cik Su jadi albino terus. Itulah. Dah albino aku. Skuter, saya ada awak punya gambar macam Just tau, yang siapa? Yang Ash buatkan tu. Nanti saya hantar. Oh, okey. Saya lupa nak beritahu. Saya dah bayar dah pun, dah lama dah bayar. Dah lama saya pun dah lupa dah ada benda tu. Sekejap Lupa nak cakap. Saya ni kadang-kadang akan terlost connect daripada PC. So kalau tiba-tiba saya senyap, maksudnya nanti saya terputus lah. Aduh, dia kenapa terlost connect eh? Tapi tak apa, nanti saya masuk balik. Tadi saya nampak Imam masuk. TikTok pula tiba masuk. Apa ni? TikTok. Amin. Kenapa dia pegang lampu? Kita boleh pegang. Ya, Rabbi. Okey, nampak. Okey, seksi lah awak skuter lah. Awak ni sejak dah tukar tempat kerja berubah lah pula. Cuba tanya Jas. Jas, kenapa saya berubah Jas? Kenapa? Siapa sakiti awak? Siapa yang sakiti awak? Saya tahu. Apa? Kan? Sekarang ni cuaca panas. Cuaca panas? Kita patah hati, putus hati, sedih kerana Argentina kalah. Aku tak tengok bola pun kata tu. Yang tengok bola Jas. Dia je yang FOMO. Itu FOMO, tak adalah. Bola kan untuk semua. Kau nak tengok siapa? Mbappe ke Yamal? Yamal. Alay. Ke adik Yamal tu yang kecil-kecil bulat-bulat tu? Yang dah kena ban selepas 6 tahun ni. Ni Cik Su. Macam mana? Ni kau ada. Lah, halo. Setianya dah dapat ke akaun lama ni? Ni baju akaun lama ni. Can be real lah ni. Cik Su baru sedar ke? Cik Su, dia dah comeback. Oh, dah comeback. Ya Allah, dengan rambut dia masih sama seluar koyak. Cik Su pula. Kita masuk. Masuk bas? Mana? Masuk bas tu. Masuk bas ke? Mana? Oh, naik. Bukanlah. Bukan pula. Kena. Jas, boleh buat room tak? Lobby. Tapi Nanti aku cari nama kau. nama dia. Sejak kita tak bertegur siapa, dah kurang hajar korang. Kau aku sekarang. Malah nak guna nama formal. Okey ni, kau ada masuk. Mana? Cari nama je. Okey. Oh, 6 orang. Alah, mantap. Betul lah aku skuter dan rambut putih siut. Aduh. Bas 13. Kita kena buat apa ni? Kita sebenarnya first time saya main game ni. Jadi saya rasa kita hanya yang tahu.
Oh. Saya main separuh jalan. Biasalah saya ni kan suka main separuh jalan. Oh, dia suka tester. Uish. Saya cuma Ih, takutnya aku. Ish. Patutnya. Allah. Apa ni? Ni kalau cuba make it putih lah. Sebab nanti kalau korang mati boleh kita revive. Hari tu saya main seorang. Saya tak boleh nak revive diri sendiri. Kurang hasam siapa ambil? Terkejut aku. Aku make it. Aku. Sazuan Dia duduk ada depan pintu terkejut. Hai. Alamak. kedai dah tutup, tolong balik. Dia dapat ni. Interact. Masukkan pin. Bukan gerbang. Satpam, terminal ini sudah terlalu gila Ya, untukku. ya, Kejadian ni, aneh selalu Imam, ambil ni menipuku make it. setiap hari. Make it kat sini. Asal gelap ni? Medkit. Okay. Saya nak ambil medkit. Tapi ada orang ambil. Apa je? Tak apa, nanti ada lain lagi dekat depan. Nampak. Ni ada lagi kat pintu ni. Okey, masih. Oi. Oh, kalau nak apa ni, crouch. Rupanya ada lari pun ada ni . 003 Oh. Interact. stamina. Oh, nombor bas. Format password 00. Blank. Jom. Laju gila. Ceso, main Ceso. Baik, coming. Tekan shift. Tahu, tapi shift dia ni, lari pun ada dia punya ni. Stamina bar. Stamina. Oh, lemak. Siapa tak ada make it lagi ambil. Ambil, siapa tak ada make it? Make it pula, make it. Kan tahu Pak Imam. Pak Imam, okey tak tu? Jalan slow mo je. Jangan touch Pak Imam. Pak Imam, ambil. Dah lah tak buka mic lepas tu. Aduh, gaduh pula laki bini ni. Jangan marah je. Marah-marah pula. Loket teket. Takutnya kita nak balik kampung ni. Ada medkit, ada medkit kat sini. Sini tu ada medkit. Tu. Ambil. Mana warna tu? Sini bukan. Tiket kat sebelah sana. Tiket belah sana. Macam mana korang masuk? Alah pintu siap kat sini. Bas terakhir, bas 13. Okeylah. Crouch C. Lepas tu dulu main sampai 6 orang. Oh, C. Sekretariat kan. Ambil bateri ni. Mana? Tu lari dulu. Siapa ikut coba Imam. Dia kejar. Dia kejar weh. Asal lah. Kau mampuskan aku kita. Siapa mati? Saya sangkut kat meja. Dah. Boleh revive tak? Amblok. Distract dia dulu. Bangek. Betul lah. Terkejut aku. Bongok. Imam, awak cerita saya pergi selamatkan kita dulu. Lepas tu saya selamatkan Cik Su. Alamak, memang ada 9 ropak je kat sini. Distract dia. Jangan bagi dia tak sama. Ada make. Dia pegang gila pula. Bukan bahasa gila. Air apa yang boleh panaskan badan Lepas aku dulu aku make it je. Kita, hati kita. Ya, tak boleh naik tu. Oh, boleh. Macam mana saya nak revive? Sabar, dia tak boleh revive sendiri. Sabar Cik Su boleh. Tak boleh gerak. Tak boleh gerak. Apa salah dia bunuh saya? Saya baru nak tengok. Tiba-tiba. Ada make it lagi? Apa Imam? Dia ada kat situ. Oh, tak ada. Sabar, aku ada make it lagi. Revive. Saya ada 2. Revive. Jangan goyang lah Pak Imam.
Okey. Kita nak buat apa ni? Tak tahu. Siapa ajak buka Eh, pintu macam dulu? Patutlah tak ada bunyi kawan. Oh, lalu tak ada bunyi. Okey, bunyi dah. lah. Saya ada bunyi dah. Apa kita main tak ada bunyi? Ya Apa ni? ke? Apa ni? Kunci-kunci ke? Apa ni? Tu duit tu tu. Oh, Mana duit. Radio bateri. bateri ni pasang dekat sini, kat sini. Terkejut aku. Simpan dulu save it later. Oi, buat aku terkejut je. Mana? Okey dah cari dulu untuk Halo. Sebenarnya Apa hal ini muka bukan dari Winda suara tu? radio, tapi rekaman. yang Mana nak kebabatan. masuk? Cuma Nanti belum tahu. pasti. Kertasnya ada di rak sekitar kantin. Selamat kot nanti dia Kalau naik belum tu. keburu jadi Relax, bungkus bro. gorengan sih. Wah, duduk belakang lu. Nanti. Di situ. Wah, lalu. Kertas itu ada Oh, clue kode pintu gudang. gudang kat sebelah sana. Buruan cari sebelum Ya saya ni, stamina habis. Saya nak. Kenapa tak ada gambar Messi sih? Format password jam keberangkatan. Apa ni? Saya tak faham. 0013 lah. Kenapa tak boleh berencana? Where are you guys? Sazwan, tolong. Saya takut. Siapa tu bocah? Mana pocong? Tu dah dekat area sana. Nampak? Nampak dia lari dah. Gila. Ya Allah, takutnya. Sekejap. Kita tengok dia lari ke mana. Aku nak tengok dia gerak ke mana. Itulah. Aduh, jangka berangkasat ni. Aduh, masuk kod untuk membuka pintu gudang. Tinju je. 0013 lah. Cepat pula. Aduh. Apa dia? Ada yang suster ngesot. Takut. Aku nak lompat. Pula. Ay, takutnya. Ayah, macam apa butterfly. Okey. Saya dah gerak ke depan tau. Okey. Kita bergerak dari belakang. Memang gerak ke belakang. Memang itulah. Bunyi apa tu? Wah, Alamak. kat belakang. Alamak, dia datang. Alamak, sekretar dia tengok. Tak, selamat. Saya menyorok. Oh. Mana kau Eh. Dekat saya naik sikit tau. Takut. Dia make it. Mana? Jangan takutkan aku. Alah, matilah pula. Ya, sembunyi apa tu? Takut siap. Asal tutup pintu? Ni tempat solat ah. Ya, jadi mungkin ada make sama kasi. Berapa ni? Berapa kita dia dah. Jom Dia jadi kat mana? imam. Dia kat mana? Tak Takut. boleh Pak Iman. Dia nak datang. Pak Imam. Bawa dia tempat lain Pak Imam. Masuk surau. Dia tak boleh masuk. Hantu dia boleh masuk surau. Aku takut. Bunyi apa tu? Tu. Dia tengok. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wa hayyul. Jauh. Shoo. Okey. Mana? Sabar. Patah balik. Kenapa ni? Mati. Janganlah hidup. Kenapa tak boleh hidup? Allah. Tak boleh hidup. Dia tu tengah fikir. Make it mana buat apa? Cepat ni. Mana hantu dia? Alam. Masuk. Tekan make it. Nombor berapa? 1313. Aduh, tekan make it nombor berapa? 2? Dia tu tekan T. Selamat duduk situ bang. Oh, tekan T. T. Tekan T. Budak underwear tu. Memang budak underwear. Kamu Sekejap, jangan sekejap. mati. Cukup. Okey. Buka lampu. Oh. Sebelah lagi. Kenapa dia masuk? Kenapa dia masuk? Terima kasih Kak Iman.
Boleh masuk. Kena Kenapa? keluar ni. Bukan. Kita main game. Ya ampun. Bunyi apa tu? Tutup lampu. Weh, tak tahu apa jadi. Jap. Pocong tu masuk. Pocong tu masuk. Sabar. Game nanti kita main. Sabar. Aku takut. Kita ke belakang. Hai, asal lag ke? Sabar. Kita orang nak selamatkan Squirtle ni dari mati. Kenapa pocong tu masuk sini tadi? Tadi kenapa Pak Iman distract dia masuk situ? So, Pot awak Alamak. pegang mic tu. Awak pegang mic. Apa mic? T eh? Kena pegang mic tu baru boleh revive. Betul kan ni? Awak pegang mic tu. Tekan T ke apa? Awak tekan T. Kalau awak tekan T, nanti mouse awak dia bergerak. Lepas tu dekat atas tu ada 3 kan, ada macam bulat, ada back, ada setting. Awak tekan back. Back ni awak ada setting je ke? Sabar, medkit. Okey, ada nampak? Awak pegang dia. Lepas tu awak tekan T balik untuk start Apa ni? control. Dah. Okey. Baru nak belajar. Dia kat sini. Mana pintu keluar? Sabar. Lari. Saya penyelamat ke mana? Ada penyelamat. Dah. Masuk balik. Macam mana nak tutup ni? Kat sini lagi. Okey. Kat saya ada 2 medkit. Oh, okey. Korang kalau nak medkit datang sini ya. Okey, terima kasih kena sabar mengajar saya yang bengong ni. Yang dekat hujung ni sini. Dia patah balik pocong tu. Oh, patut Ni kita balik. orang sorok. Sorok. Sorok kat mana? Boleh stay. Duduklah hujung. Nah, menjadi tiang. Mantap je. Weh, menjadi kotak je. Sekejap. Dah just lah. Kerap. Selamat sikit. Ya, sabar buka lagu ni. Ada medkit tak kat kamu? Ada. Kat tangan saya ada mic. Saya ada 3. Saya pun ada 1. Saya ada Kat saya 3. ada 2. Kat saya ada 2. Bapak, cik selalu 3, bapak banyak. Habis Sazwan tak nak ambil. Jangan mati lah. Sazwan tak nak ambil. Kalau boleh jangan mati kan. Eh. Cari dokumen. Sekejap, Cik Su baca dokumen ni. Okey. Dekat depan mata tu. Dokumen terminal bas nombor 13 adalah satu-satunya rute yang masih tercatat normal sebelum terminal ditutup. Oh, nombor 13 Okay. jelah yang normal. Yang tak 13 tak normal. Ni Ada. apa ni? Sekejap Elektrik. Pergi kat mosque. Ada electric fuse. Mana pocong tu? Cik Su masuk sini. Takutnya. Okey. Sampai Hanya 2 jalan yang dia. sampai bersemut kaki aku. Sabar jap, aku nak update message jap. Wah, Makan. Hidup Memang- depan. Sabar. Depan. Aku nak makan. Baik. Ada kat sini. Lari tu. Mana pocong tu? Oh tu. Lepas dia dah pusing sini, kita jalan Dah pusing sini. Saya buka ni pun dah lag. Sebab tak kena makan pocong. Oh. Cekal je. Kalah. Tak ada. Pocong makan orang ke? Pala-pala dia makan squirtle je. Pandai-pandai aku ke. Oh. Okey, jom. Mari. Mari, Cik Adi. Jauhnya. Ui. Kenapa? Apa bunyi? Tak ada apa. Leceh lah ada stamina. Beta. Apa yang anjing sangat bunyi? Nanti kita main mecha nak mecha. So, apa tu? Alah, yang main yang Roblox ada mecha kan? Ada sister ngesat pula. Alah, ai. Kalau Sazwan, pergilah ngurat. Dia suka awak. Memang dia je Aduh, dia patah balik. Tengok, dia nak kita. Kalau Sazwan ada, dia tu. Dia tak nak kan Dia Sazwan tak nak. pasal. Sazwan pun ngesot. Oh tu ada make it pergi ambil. Gambit. Tuan apa? Imam mengesot. Kita je make it kan. Tiba-tiba yang biasa. Aku nak lari. Lari bodoh. Lari. Kenapa kalah? Kenapa dia kejar aku? Dia kejar aku bodoh.
Dia aku habis stamina apa? Bodoh. Kenapa dia kejar aku? Kenapa dia kejar aku? Pak Imam, ambil ni. Jas, ambil ni. Siapa nak ambil ni? Kenapa dia kejar aku Larilah setan. Aduh. Bilik dia. Ni kau. Macam mana? Oh Weh, ni dia kan. kejar saya. Pocong kat depan dah letak. Kurang hajar. Dia mati sudah. Depan ada pocong. Belakang ada sistem ngesot. Macam mana aku nak hidup? Jauh gila dia. Kenapa tak selected? Dah cuba. Depan ada sistem ngesot. Belakang ada sistem ngesot. Depan ada pocong. Saya terperangkap. Dia dah mati ke? Mati ya. Help me. Dekat mati. Okey, kejap. Terkejut ah. Jauh ni dia mati. Itulah. Access card tak masuk. Kita gerak sama-sama. Selamatkan Cik Sri. Jauh juga. Ya, jauh. Masalah sikit tadi. Patut tak boleh main sekali. Allah. Main Saya tak bentes. Ni boleh main 6 orang lah. Boleh. Pak Imam tu. Nanti kau mati bukan tu. Apa? Repek ni Mackie di bawah kakimu. Pocong sia. Jangan datang. Ada pocong. Tak, mula-mula kita orang nak lari daripada ni dulu. Kita punya spot. Lari dulu tak apa. Saya boleh tunggu. Takutnya. Seramnya. Oh, boleh nampak dia sini. Selamatkan Cik Sri dulu lah. Boleh Ya Allah. ke? Masalah kenapa sister ngesok tu nak saya? Saya ada apa? Pocong depan aku. Aku stamina. Botak dia. Pocong kat saya Pocong kat saya. Imam. Takut aku. Kenapa semua terbalik? Tolong korek. Kita esok tu saya pergi selamatkan Saya habis stamina. Alamak. Kunci dekat saya. Mana dah tak bawa. Buat apa? Saya suruh je. kami datang. Lepas tu, tak apa. Saya ada banyak mic kit biar saya guna kat situ. Ada hantu kat sini. Kat sini ada mic kit Oh, dah ambil tadi kan? Dah ambil. Kenapa orang kunci? Awak tak buka pintu ke? Ini kunci ke Ada hantu, ada lain? hantu. Pakai skrin satu. Aduh, ingat dia tak boleh panjat. Weh, sebelah sana Jas. Alamak, siapa mati tu? Hantu dia call lah. Sebab ada stamina tu yang susah. Jas. Ngapain Jas? Ingat Lagi betul. lepas apa yang tangan kena juga. Sasa mati ke? Duduk atas meja. Jaga. Kan? Siapa Saya belum mandi dengan gula ni. Tahu. Tak apa nanti. Sekejap lagi dia 1:30 dah nak naik Okey. dah. Saya ada 13 dia. Lah, tak naik lagi. 1:30. Ingat petang tadi dah naik. Pukul 2:30 naik 4 wheel. Pukul lama juga 1 jam untuk nak masuk dekat trailhead tu. Sekejap, pergi lah. Pukul Dia dah pergi 3:30 sana dah. baru dah pergi dah. Pukul 3:30 baru naik Eh, hiking. Saya cakap dengan Jas, tak apalah. Siut 3:30 cakap dengan baru Yun. Pocong depan mata. Pocong. Ya, boleh. Pergi sana Jas, lah. ini. Saya selamatkan Tak. Cik Sri. Kenapa tak ada orang selamatkan Sazwan tu? Kesian dia. Dia jauh, sabarlah. Duduk. Wah. Okey, saya tak Dia ni, pergi. dia dekat arah ni. Balik. Saya bye pocong. Bye pocong. Ija Zuan, tempat kamu kat mana? Jauhnya. Masuk dah. Nampak ke? Kenapa Ya, macam ada tapi pocong kat banyak belakang arah Tak ada. kat tepi. Apa tu? tu? Nampak tu besar siap. Kingkong siap. Dia joget kan? Itu bas kita ke? Nanti kita pergi ke situ kot. Akan lawan bas tu. Alamak. Rasanya. Ada ngesot lah. Alamak. Lupa nak forward. Sekejap. Ada.
Ada. Berunduk. Ah, Lari dulu. Allah. Cik Su dari Berunduk. bawah. Ya. Medkit yang dekat itu tak boleh drop ke? Oh, nak drop macam mana? Oh, tak boleh. Boleh Tekan drop E. ke? Drop saya berdrop. Oh, tu dia. Boleh lah. Damn. How to drop? Tekan Kalau Q. saya dia tumbung lah. Yes. So very How to drop? cute. Press the Q. Q. Find the W. Mana tu. Q? Drop bukan baling. Tapi saya dah dapat dah ni. Kita main basketball. Okey, saya dah dapat dah. Okey. Jom. Mana Pak Imam ni? Aku tak jumpa pun dia. Siapa yang keluar masuk ni? Ayo. Dia tak meja makan tu kot. Cik Su. Dekat Winda. Okey. Oh, dekat Oh, Winda. Winda. Kantin. Cakap lah kantin. Aduh, takut aku pun jauh dah. Aduh, Yun pula. Sazuan ni. Itu pun jauh. Aku rasa macam ada pocong ni. Sekejap. Tadi rasa macam squirtle dah masuk tadi. Kau balik. Oh ya, tadi dia pijak meja tu kan? Tak perasan lah. Dia berpusing-pusing. Sekejap. Takut dia muncul kat depan tu. Pasal. Lari! Aku dengar bunyi pocong. Okey, tak ada. Boleh masuk tak ni? Tak boleh masuk. Tak pintu boleh, ni. kena pusing. Okey, jangan. Bunyi Just apa boleh tu? selamat. Buat apa saya tiba-tiba bunyi seram ni? Boleh. Allah. Kenapa atas meja Aduh. Mana objektif dia? Pasal skrin. Dekat hantu. Ni siapa ni? Tadi last kita dekat. Apa dia kunci tu ni? Oh, ya Allah. Jangan dikasih tahu. Ya ampun. Game apa? Babi. Sorry. Alah, pocong lah pula. Macam mana masuk sini? Kita ada tangga. Tahun je lah. Aduh. Allah, kena lagi. Awak sangat. Aduh, awal lagi. Dia datang. Awal lagi. Ilallah. Awak lah. Aduh. Alah. Sekejap. Awal lah. Sabar, saya Aku nak duduk. selamat malah diri sendiri yang tak selamat. Cik Su dah dekat. Saya kat sini. Saya tengah nampak dua orang tu. Sekejap. Mana dia? Hantu tu kat mana? Dah belah. Dah. Allah. Selamatkan Pak Imam. Dah. Jas, mana tempat nak naik Alah, ke hilang tingkat ni? dah. Saya punya medkit dah tak ada. Apa dia Pak hospital? Saya ada kunci ni. Awak cakap awak tak buka satu lagi pintu. Awak ingat tak masa Cik Su mati? Oh tadi? ya. Tadi ada satu pintu je awak tak buka. Janganlah Sebab marah pintu dia. situ kan? Belakang marah ni. Marah ke? Macam marah. Ya Allah. Saya follow. Saya tengah tak, saya tak marah. Bukan situ bang. Tak, sini. Bangkak. Ya, saya follow. Ya, Kak. Ya, saya Kak. Jangan tekan. Yang ni berapa? Anak dah lalu ni. Abang Kak. Aduh. Minta guys. Aduh. Kak, saya ikut Kak. Jalan. Mana Ya. suster ngesot tu? Tak ada. Jom. Ya, nanti dia muncul. Sekarang di Dia mana lari. ni? Jalan. Cari power. Oh ni lubang ni. Lubang. Lubang. Ni ke? Ni. Bismillah. Nak power. Hantu. Apa hal? Janganlah tengok belakang. Babi. Kita ada apa? Dia tekan Cik Su, dia tak bukan aku. Why Lari me? geng. Kenapa saya? Kenapa dia asyik makan saya? Lari, Kenapa? geng. Tunggu dia berundur. Aduh, I hate this Aku game. dekat tangan. Lari geng. Tak apalah. Korang Bukan lah. jalan dulu. Saya dah tak ada make it dah. Saya dah selamatkan semua orang.
Ada cik. Nanti saya samakan cik so. Saya ada satu medkit lagi. Satu je. Tapi kan just tu tak Better nolak. daripada korang sibuk nak selamatkan, better korang buka pintu tu. Tak boleh. Tadi dah pergi dah. Tak boleh buka. Alamak. Kau betul ke? Kau Yes. betul. Nak saya drop. Hantu tu ada Hantu tu ada kat sini. Dia kunci. Cepat lah kunci tu. Bunyi apa tu? Ya Allah, mati pula lagi seekor. Dapat tak kunci tu? Hei, oh nak tengok Mackie. Just, dapat tak? Ah, Orang nak Ha? main smacky. tak. 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 Alamak, saya dah drop dah. Lepas tu, hilang lah. Sabar Weh, jap. dia kat sini. Weh, aku terdrop. Make it, lepas tu hilang. Wajar. Weh, sumpah hilang. Kambing. Oh, semua benda nak hilang. Aduh, aku dah tak tahu kat mana. Malah tinggal aku seorang kat sini. Oh, ada orang cakap main tak ajak. Siapa main? Siapa tak ajak? Zin Kalis. Main lah. Dia main lagi dia ajak kita. Cik, tak ada gerak je. Jahat Jas. Jahat je. Gerak je. Nanti dia, gerak je. Allah. Mana ada. Mana ada. Oi, siapa tu? Tak boleh buka lah pintu ni. Tak boleh buka. Jadi kita mana punya? Mantap ah. Ada orang selamatkan saya. Mana? Memang Kunci pula hilang ke tak? Nak kena Allah. restart balik lah. Kunci dah hilang lah. Ay, siapa? Kita, saya rasa kita kena keluar hospital. Kita Eh, boleh kena keluar ke? Kena keluar? tak boleh. Tipu je. Allah. Tak apa. Rasa nak marah. Tak apa. Sekejap cari kunci. Kunci siapa ada? Tak, kunci tadi saya drop. Lepas tu dah hilang. Alamak. Kena cari kunci lah ni. Kan? Saya sebab tu. Bak Lah. hantu di setan. Damn. Aku di setan. Dia mati lagi. Mati lagi. Saya dah ambil medkit. Tahu tak apa. Dia. Maaf lah. Ayo. Biasa 1-0. Oh ya Allah. Halen. Halen. Hey. Mohon siau. Tak kelakar orangnya. Orang ni kelakar. Dia. Terus lah itu. Serabut ah. Kan dari perempuan. Asal dah tua ni rambut putih. Itulah. Bagus Korang dah dah berusia. keluar ke? Alamak. Aku sorang-sorang kat sini. Masuk balik lobby ni. Aku mati. Tak lobby dah. Ni mesti benar. Lagi tempat tinggal I dia. don't know, man. I don't know. Sorry, my bad. Cik Sun nak tembak hantu tu. Itulah aku tengok hantu tu kiri kanan. No. Where are you? Atuk, alamak, Atuk. Pendek. Atuk. Atuk. Setia dengan dunia kerusi. Real sangat tu. Real mana real? Mana real? Real tu ni teman ni. Nampak? Nampak donat. Siapa lagi nak masuk? Sayang. Good night. Good night. Oh. Tu siapa ni? Siapa? Mana Pak Imam? Memang. Pak Imam mana Pak Imam? Saya tunggu ni. Ada kat sini dah. Macam tu siapa? Dia kat sana dah. Laju betul. Sabar. Tak sabar. Tak sabar. Stop pun dia kat sana. Terus saja dia sebab Okay, kalau ada Pak Imam ni, Pak Imam lah, ada Atuk ni confirm menang. Bagus kita je masuk. Takut atuk ni tertidur.
bagi aku si roda. Hasut kita nak kena hidupkan dia. Aku rasa atuk ni yang hidupkan aku. Tolong masuk. Tolong Ni masuk. atuk turbo. Atuk lari dulu. Wasam. Dia masuk. Masuk bilik, kunci pintu. Boleh tak masuk bilik, masuk rumah ni dulu. Okey. Sebelum- Jangan marah. Mana dia? Ajenat. Jaga marah Kak. Jaga Just maruah. sekarang suka marah lah. Dia bangun pula. Dia tak Dia period. marah ke? Apa Sazwan buat? Dia buat apa? Mana aku nak jumpa game masuk nak sampai 5-6 orang. Ada kot. Duduk. Animal hospital tu takutnya. masuk orang. Bismillah. Paling 4 orang je. Takut. Tak nak main dah. Tak nak main pula. Dia mengajuk tu. Aduh. Halan. Duduk. Aku kali Mana? panggil. Mackie mana Mackie? Mana dia tadi? Sabar tu. Okey. Aku nak make it. Aku terlambat. Ini sudah. Alamak. Apa dia punya settle dia? Setiap seorang kena ada make it tau. Kalau seorang tu mati boleh tolong cover. Okey, saya satu je. Ambil make it. Halan. Make it tak Pancin. ada. Aku pancin putih duit ni tak guna ni. Apa masuk ni? Ambil. Eh, kenapa tiba-tiba? Tiket bas. Terminal 5,000. Yelah. Dia ambil. Kena ada duit lah. Tiket dia ada 5,000. Dia apa ni? 1970. Ya mesti dah lahir. Alamak. Dia make it Yun. Dia pakai Guardian helmet. Yun dah lahir 1970. Dah lahir lagi ni. 10 ni. Pak tu. Macam setan. Ya, dia. Mak saya je lahir 1970. Kita boleh ke sini? Tak boleh Oh, tak nak. Tak boleh tak? Ni terminal 19. Kita lagi ambil ni. Saya dah ambil satu. Beli motor dulu Yun. Ni, beli. Terkejut aku. Tolong ambil ni. Ada hantu. Ada hantu pocong. Hai. Awal-awal Ada duit. Mantap juga Ada duit. Tak kena buat benda ni. Abang cik suruh kutip duit belanja kami sekian. Sukiah. Boleh. Saya pintar-pintar daging Tak. saya. Saya Makanlah. sokong dari belakang. Sokong dari belakang. Aduh. Ada kod surat. Jadual bas. Alamak. Nak kena buat apa ni? Kita kena cari jalan keluar. Cik Su ada make it ni. Ada satu. Siapa yang tak ada ni? Tu yang belakang tu. Orang belakang. Sini boleh buka ah. Orang belakang. Lock dia dekat atas hospital. Apa yang atas? Ni kunci dia ke? Kunci dia tak di. Patutnya awak pandang atas. Lock dia di atas. Awak dah pandang atas belum? Pandang atas. Ni. Check the cafeteria. Objektif, check the Pandang otak cafeteria. dia. Manalah pandang atas. Saya ingatkan dia punya pintu dia kat sini. Ke kat sini. Tengok objektif please. Okey. Sekarang kita dah tahu dah. Okey. Yang penting dia jaga Yang dengan penting mana suster ngesok awak pergi dulu. Yang penting saya jaga pintu ni yang penting saya tengok pelan. Ambil Mackie kan? Kan ambil Mackie. Terkejut aku. Bagus Cik Su. Saya nak ambil duit dulu. Kursi roda pula. Saya mata duitan. Jadi meja atas meja kalau dia datang kita tak tahu. Aduh. Kita tak tahu yang kursi roda ni boleh naik atas meja ke tidak. Alah, atas meja pun mati. Contoh dia tadi. Tak apa. Atas meja pun mati. Duit. Kenapa bateri tak? Tadi Oh, ni atas bateri. meja. Oh yo, lapar lah. Run. Oh, kita ni kena Halo. Sebenarnya bukan dari suara. Jap, sabar. Takut. Tapi rekaman. Mana hantu Oh ni, dia? Syaz, ini lah yang kita kena pergi dekat area Masukkan pocong. kod untuk membuka pintu gudang. Kantin. Kena pergi area yang sebelah kiri. Jadi bungkus asal gorengan buka sih. tu. Kini lah kiri, kanan. Itulah. Asal ada buka tu sikit. Jom. Nampak Cik Yu. Siapa kena? La ilaha illallah Yun kena pula. Tak apa Kak Cik Yu, saya ada Mackie.
Alah, alah, alah sana. Sana, sana. Atas meja dah. Weh, dia sangkut Yun, kenapa kau percaya kau orang duduk atas meja? Tahu tak apa. Macam orang tu. Ini kita atas meja. Dia dah ada. Jangan risau. Duduk diam lah. Ilah. Oh, boleh sembunyi belakang pasu. Baru saya Ilah. tahu. Awal lah. Kita nak Aduh. sembunyi. Oh. Terlalu awal. Tak apa. Tak apa. Tadi pun saya Kita kena orang pun macam juga. tu. Semua orang macam tu. Bukan situ. Gudang lain. Gudang lain. Oh, tu pucung. Di sebelah sana yang ada pocong ni. Oh. Teguh. Mau main juga. Oh, boleh keras. Ya, Okey, kamu okey, meletup. okey. Boleh meletup. Pintu apa yang terbuka tu? Siul lah. Kau asam lah. Terkejut aku. Apa tu? Oi, kenapa? Kita tengah buka surat tau. Dia make it dalam ni. Oh, dia tak nak. Kurang hasam ini orang. Dia tak mau. Satu. Datang ni dia akan patah balik. Weh, masuk ni. Ada kebatu balik. Masuk. Masuk dulu. Tutup itu. Tutup itu. Besar ni. Weh. Selamat ni. Main pocong tu. Masuk sekali ke masuk. Aku tengok kat yang luar ni. Kadang baruan tu. Keteng. Tak sakit lutut ke dia? Mari. Weh. Siapa yang buka api ni? Make it. Mana? Yun, ambil sini make it. Oh, ada duit. Dia Orang dah banyak dah. Kita punya duit berapa sebenarnya? Ni apa ni? Bukan situ kan. You kena keluar. You kena keluar. Yun kena keluar ambil make it kat sini. Ada pocong lah? Tak ada. Ni apa tulis? Dalam ni ada satu. Lepas tu kat sebelah ni ada dua. Cik sudah ambil. Cari dokumen. Ada satu. Ni. Ah! Bangkit, dia kejar. Oh, dah. Tepi Eh, lah. kenapa dia tengok je? Hilang. Terkejut aku. Oh, dia tak masuk dalam ni. Terus dia roda dia tu. Dia suruh pergi ni, tempat masjid tadi. Surau. Masjid ni besar sangat. Mosque tu masjid. Eh? Okey. Jom. Setan. Setan dekat sangat ni. Hanya dua jalan kalian pilih. Naik bas atau naik motor Supra Satpam. Alamak. Ruang staff. Pergi Ruang ke staff ruang yang staff. Sebelah kiri tadi tu lah. Kiri. Yang aku mati tu. Yang nak ambil kunci tu. Yang nak ambil kunci tu. Oh. Yang tu kena pusing. Terkejut aku. Wah. Dekat siap. Asal kita je main lagi seorang. Dia menyelam. Dia tunggu jalan keluar. Oh senang hidup dia. Dia tengah jaga pintu. Dia tengah silent tu. Tak tahu kenapa. Ini ke ruang staff. Sorry. Akak sini dah ke? Ruang staff mana? Sini ke? Ruang sini kot. Sini jauh sikit. Sini lepas tu pusing sikit ke depan tu ada sistem resort. Tengok tu Yun. Tengok kanan. Nampak tu? Apa lah tu? Zazat. Aku lah. Dia Tak joget-joget. muncul lagi lah. Kita ban dia lah. So pening aku layan suster esok tu. Tu Mahmud kot. Mahmud nama dia. Memot. Jenggelot. Ada make it. Make it. Dia tahu tadi. Mantap game ni stress tu. Mati. Dah Dia kejar Yun. sabar geng, jangan mati lagi. Aduh,
Jom lari dulu. Dalam ni ada medkit. Dalam ni ada medkit. Nak ambil Apa medkit ada? lah ni. Saya tak ada medkit. Eh, Saya ada kat sini. pergi hidupkan tu. Sekejap, saya ada kit je nak pakai. Ke tak boleh? Tak boleh. Dia tak boleh tak ada revive. Orang yang kena revive. Oh, banyaknya. Mantap ah. Cari access card. Highlight. Tak Kejap boleh. Ayun. Mana Sabar. security room ni? Sini. Oh, Dekat ni? sini. Di Eh, tempat sistemnya start. Kunci ada Pak lah. Iman kan selamatkan Cik Yun. Gunakan. Oh, dia masuk Untuk- dalam tu. Hati Memang kita orang nampak pun. Sekejap. Nampak kan? Nampak. Sabar Syah, kanan tak gerak lagi. Oh, Kau tinggalkan aku. Mana? Tok, Okey. tok. Tok, okey ke tu? Ruang keamanan kat mana? Janganlah nangis. Aduh. Ayah. Oh, dah hidup. Okey. Betul. Ya Allah. Ruang. Tak ada peta Alamak. Akses untuk masuk ruang keamanan. Saya ada kunci. Allah, ada bayi. Dia bayi. Mana? Wih, dia lambat. Waduh, dia fikir Cik Su. Tak beli Cik Su. Dekat atas tu Cik Su, dekat tengah-tengah tu. Okey. Alah, dia juga. Baru nak kelecek. Oh, nak gelecek. Dia tak ada ngecek. Mana nak pergi sini? Dah. Pintu atas dah ada. Aku mati tau. Dah, pintu atas dah Saya dah buka Sat. Lari. Jap. Kasih saya ni. Keluarkan ni. Medkit. Allah kena kau. Dia mati. Allah, siapa? Kenapa mati? Aduh, dah lah saya hidup. Asal Dah lah aku ni noob. Mati. Jalan geng. Ramainya mati. Wow. Mati spring tu piu sebelah-sebelah. kot. Oi. Kenapa Ya. aku mati Why Saya nak tunggu korang lah. Jom lah masuk sini. Saya dah buka pintu atas. Yelah, saya dah ada fuse. Jadi Ah. kena tunggu. Tu ada dua orang mati. Saya dengan saya mati. Saya dengan saya. Dengan saya sekali mati. Tu yang hujung tu siapa? Hujung saya lah. Dah cakap ambil je. Dua orang ni saya. Tu hidup. Alhamdulillah. Apa mak aku? Mantap saya. Jom. Pasang skriong. Mantap saya. Mantap saya. Takutnya berpeluh-peluh aku main game ni. Terang ke? Jalan je. Okey, jalan je. Oh, jalan boleh. Tapi kalau ada hantu tu Jalan, nak jalan mana? Kantin pula. Apa ni? Ramai-ramai nak atas ketik. Kantin. Kantin jap. Pasang. Mana? Ya ampun. Naik baik, naik. Alhamdulillah. Terkejut aku tiba-tiba. Fuyo. Duduk atas pangku dia. Aku suka Andy ni. Dia tunduk. Dapat dia. Legit dia. Aku tak expect pun gitu. Aku tak expect dah ni. Boleh rejoin ke? Memang Dekat mana? jati. Oh, tak ada dah.